السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita masih lagi diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita atas muka dunia ni. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak bekalan yang kita kumpul untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tolong saya komen nak tahu suara saya jelas ataupun tidak. Tolong komen dulu nak tahu suara saya jelas ataupun tidak. Jelas, alhamdulillah. Okey. Tolong share live kita dan juga tolong tap screen untuk kita ajak lebih ramai sahabat kita di luar sana untuk bersama dengan kita lah. Okey, semalam kita bincang tentang suratul Fatihah pada ayat yang pertama. Malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang kedua. Kalau sempat kita tambah lagi ayat-ayat yang lain lah. Okey. Sebelum tu kita mukaddimah kepada suratul Fatihah ni, iaitu surah yang sab'ul mathani, 7 ayat yang mathani lah, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang. Diulang apa? Diulang turun 2 kali. Sekali turun di Makkah, sekali turun di Madinatul Munawwarah. 2 kali turun. Surah lain sekali turun je. Surah Al-Fatihah, pentingnya surah Al-Fatihah 2 kali turun. Yang keduanya, surah Al-Fatihah juga adalah surah yang diulang baca. Diulang baca. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Tidak ada hari dalam kehidupan kita tak baca surah Al-Fatihah. Mesti kita baca. Kurang-kurangnya kita akan baca 17 kali sehari semalam. Kurang-kurang. Itu tak masuk lagi kita solat sunat, kita jadikan Al-Fatihah sebagai wirid dan sebagainya. Okey, jadi pentingnya juga surah Al-Fatihah, selain daripada dia diulang turun, diulang baca, ia adalah satu-satunya surah yang menjadi rukun qauli dalam solat kita. Maka bila berkait dengan rukun qauli, ianya mesti dibaca dengan betul dan juga mesti dibaca dengan baiklah. Kesalahan kita kena elak. Kesalahan apa? Kesalahan besar yang merubah makna dan juga membatalkan makna. Selagi tidak merubah makna dan tidak membatalkan makna, ianya tidak membatalkan surah Al-Fatihah. Maksudnya, kalau kita malas nak belajar surah Al-Fatihah, kita kena baca, ataupun kita kena, bacaan kita tadi dia berada pada haddul adna, had yang paling minimum bacaan kita. Kalau kurang daripada itu, bacaan kita tak sah dah. Dia panggil haddul adna, had minimum kita. Mesti kena capai tahap tu. Kalau tak capai tahap tu, kita berada pada golongan orang yang tak lepas lagi ilmu fardu ain. Maka duduk dalam keadaan yang berdosa lah kalau kita tak lepas fardu ain. Okey. Okey, jom kita mula. Hari ni insya-Allah kita akan tengok pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, benda pertama yang kita kena cek dalam bacaan kita tadi pada ayat yang kedua ni adalah
setiap huruf yang ada kita baca. Setiap huruf yang ada dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada semua. Jangan terjatuh walaupun satu. Sebab bila kurang satu menyebabkan bacaan kita tak sah juga. Kurang terlebih bacaan kita tak sah juga. Bacaan lepas tu bila kita dah check dah, ada semua dah bacaan kita. Cukup Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dah cukup dah yang tu. Maka cek yang keduanya, mana kesalahan yang ada dalam bacaan tadi. Pertamanya, prioriti kesalahan kita kena tengok ada tak kesalahan besar yang kita baca. Kalau ada kesalahan besar yang kita baca, kita kena tinggal lah, ataupun kena ubah lah, kena baiki lah. Tak tahu nak baiki macam mana ni. Okey, maka kita kena menghadap guru lah untuk kita baiki bacaan kita. Okey, untuk kita baiki bacaan kita. Sekejap Okey. Okey, paling kurang kita kena baca dalam keadaan tak ada kesalahan besar. Okey, kita tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah alhamdu, okey, hamzah fathah sorry, dia hamzatul wasli, tapi bila kita baca dia hazaf dalam wasal, tapi bila kita sebut dengan dia, kita mula dengan dia jadi dia adalah alhamdu okey, mana huruf lam? Okey, sebelum tu kita baca huruf hamzah dulu. Huruf hamzah tadi, hamzatul wasli pun bila kita mula, kita kena jelaskan sebutan dia lah. Okey, pangkal lidah di biji halkum ni. Okey, tu tempat dia lah. Alhamdu. Jangan baca alham tak, kita kena tahqiqkan sebutan tadi. Alhamdu okey, selesai dan semasa kita menyebut hujung lidah kita mesti jatuh ke bawah. Dia datar ke bawah. Alhamdu. Okey, selesai di jangan alhamdu, jangan nipis dengan cara kita seringaikan bibir, mulut kita jangan. Okey, nipis yang sebenarnya tidak datang daripada kita merenggangkan bibir kita. Senyum tak. Dia mesti tengok, kalau kita baca fathah, kita kena buka mulut tanpa ada unsur seringai. Maka buka mulut lah. Okey, lepas tu baru kita nak masuk ke dalam huruf lam. Alhamdu. Okey, huruf lam pula, semalam kita dah bincang dah huruf lam. Hari ni kita nak ulang balik. Okey, huruf lam, ujung tepi lidah kita ni, okay, kita letakkan di gusi ni. Jangan tekan. Ada orang dia baca alhamdu. Kita nak dialirkan saja. Dia suara antara tertahan dengan terlepas. Alha. Selesaikan lam,
ambil huruf ha. Al-ha, al-ha, al-ha. Cuma jangan kita terlalu gopoh sampai kita baca alhamdu, alhamdu tak. Ataupun kita baca alhamdu, tamtid dalam bacaan, tak juga. Atau alhamdu, kita tekan pada makhraj lam, juga tak boleh. Okey, juga tidak boleh. Sebab apa? Sebab huruf lam bersifat dengan tawassul. Tawassul maksudnya apa? Kita duk biasa dengar, tarifnya adalah suara antara tertahan dengan terlepas. Okey, tapi dari sudut cara kerja macam mana? Iaitu suara tertahan dengan terlepas ni berlaku apabila pertemuan adwai makhraj, dua sudut, dua alat untuk menyebut makhraj, dia bertemu dalam keadaan yang sederhana. Al-ha, 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 al-ha. Jangan al-ha, jangan tekan. Jangan al-ha, jangan kita tak sempat habis lagi, kita dah tarik dah. Kita nak al-ha. Alhamdu. Okey, selesai lam tadi, kita nak masuk kepada huruf ha. Ha fathah, ha. Ha fathah, ha. Ha. Bersahaja, jangan ha. Kita tak nak tekan. Tekan tadi dia menyebabkan berlakunya orang panggil sebagai takalluf dalam bacaan. Sebab huruf ha kita tak sebut dengan ha. Alham, berat tidak. Alhamdu, alhamdu, relax sajalah. Al-ha, alhamdu. Dan ha harap dia mari pada mana? Daripada halkum tengah. Halkum tengah, atas pada biji halkum ni lah. Ha fathah, kita buka mulut, dan dia bersifat dengan apa? Nipis. Maka nipis istifal infitah. Pangkal lidah duduk bawah, tengah lidah tak ada lekuk. Ha, ha, ha. Alhamdu, alhamdu, relax sajalah. Alhamdu, alhamdu, ha. Bunyi lidah duduk bawah. Kalau kita sebut ha, dia bunyi nipis tapi tak bunyi harakah yang sempurna. Kita nak bunyi harakah yang sempurna. Ha, al-ha, al-ha. Okey, alhamdu. Okey, selesai pada huruf ha, kita pindah masuk ke dalam huruf apa lagi? Huruf mim. Okey, kita masuk ke dalam huruf mim. Kita masuk ke dalam huruf mim. Mim daripada mana? Bagaimana nak tahu makhraj? Senang sahaja, kita sukunkan huruf yang kita nak tahu dan kita datangkan harakah fathah. Kita datangkan hamzah fathah. Huruf mim, bibir atas dengan bibir bawah. Ham, ham, alham. Habislah. Alham, alhamdu, alhamdu, alhamdu. Tak perlu beria sangat kita sebut huruf ha tu. Relax sahaja. Tengok harakahnya fathah, buka mulut. Ambil pada rumah dia dan beri dia. Kalau kita kata dia huruf yang nipis, maka istifal infitah. Maka lidah duduk bawah, ujung lidah duduk bawah. Ha, hamdu, alhamdu, alhamdu, alhamdu. Okey. Alhamdu, alhamdu, relax lah. Alhamdu. Okey, ham selesai, huruf dal pula. Okey, huruf dal ni dia berada di tarful lisan, hujung lidah. Ni hujung lidah kita ni. Hujung lidah dengan usul tsanaya al-ulya di gusi atas. Ataupun tempat tumbuh gigi ni duduk sini lah. Da, 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 du, di, alhamdu, alhamdu, du nipis, jangan alhamdu. Baca tebal tak boleh juga. Kita nak nipiskan sebutan tadi. Alhamdu,
Alhamdu. Okey, selesai. Dan huruf dal harakahnya apa? Dhammah. Maka kena dhammus syafatain, muncungkan mulut. Bagaimana muncung mulut tersebut? Kena muncung mulut dengan muncung yang sempurna. La yatimmu dhamm illa bi dhammi syafatain dhamma. Tidak sempurna dhammah melainkan dengan kita memuncungkan mulut dengan muncung yang sempurna. Kalau acah-acah muncung, kita tak panggil muncung lagi. Kalau acah-acah muncung, kita tak panggil muncung lagi lah. Kena muncung yang sempurna. Kasrah, kena kasrah syafatain, sudut bibir kena tarik ke belakang, nampakkan barisan gigi bawah. Kalau fathah, fathah syafatain, kita buka mulut. Itulah kerja yang kita kena buat dalam bacaan kita. Kalau sukun, kembali kepada asal. Okey. Sambil-sambil tolong komen, jelas tak suara saya? Faham tak yang kita bincang sekarang ni? Yang kita bincang ni sebenarnya kita nak menghalusi bacaan kita lah, supaya sebutan kita tadi, yang nipis bunyi nipis, yang tebal bunyi tebal. Dan pada ayat yang kedua ni, kalimah alhamdu antara tempat yang kritikal untuk kita perhati. Sebab ada orang dia baca alhamdulillah dengan hak simpul. Kita kena baca dengan huruf ha. Al-ha. Sebab apa? Alhamdu maksudnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dengan alhamdu wal a'yadu billah, maksudnya apa? Segala benda yang tak baik, kecelakaan, lillah wal a'yadu billah, kembali kepada Allah. Kena hati-hatilah. Siapa tak yakin, saya sebut hak ke hak ni? Kena menghadap guru lah untuk pastikan bacaan kita betul atau tidak. Apakah bisa kita mengambil pendapat ulama mutaqaddimin dalam dirayah, sedangkan sekarang kita berada di zaman mutaakhirin? Mengapa enggak bisa? Bisa. Dirayah ini benda yang termaktub, ditulis. Banyak buku-buku mutaqaddimin yang ada. Buku-buku mutaqaddimin yang ada. Dan juga gitulah, banyak buku mutaqaddimin yang ada. Dan banyak masyayikh yang merujuk kepada buku-buku mutaqaddimin, banyak. Gitulah. Okey, alhamdu pastikan kita sebut dengan huruf ha. Mula-mula sekali pada peringkat awal, huruf ha ni kita sebut dalam keadaan cantik ke hodoh ke tak apa, mesti disebut dengan huruf ha. Lepas tu lah baru kita, bila dah kita boleh sebut huruf ha tu, barulah kita baiki sebutan kita dengan sebutan yang lebih baik. Kalau kita masih lagi sebut dengan huruf ha, maka kita kena usaha. Usaha setakat mana? Setakat kita boleh. Usaha setakat yang kita boleh, setakat kemampuan yang kita ada untuk baiki bacaannya. Kalaulah ditakdirkan kita tak mampu nak baca dengan baik, tak boleh nak sebut huruf ha, dah belajar banyak dah, berapa orang guru dah kita belajar, berapa banyak dah masa kita habiskan, tapi kita tak dapat sebut lagi, maka kita boleh berpada dengan demikian lah. Maksudnya kita termasuk dalam perbahasan orang yang man la yutawi'uhu lisan, orang yang lidah dia tak dengar kata dia. Lidah tak dengar kata. Ada tak di sini yang lidah tak dengar kata? Maka kalaulah dia dah belajar dah tapi tak mampu sebut lagi, boleh berpada dengan demikian. Walaupun dia solat macam tu sampai ke mati pun, solat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tak boleh nak jadi imam lah. Okey, tak boleh jadi imam. Okey, alhamdu, selesai. Nak masuk kepada kalimah lillahi. Alhamdulillahi, lil lam kasra li, lillahi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Okey, kalimah lillahi
Lillahi, buka mulut. Lillahi. Lillahi. Okey, lillah. Tengok lidah saya jatuh flat ke bawah. Lillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Lidah sajalah. Lillahi. Jangan lillah. Le bukan. Le bukan juga. La. Lam fathah la. Lam fathah la. Buka mulut. Lam fathah la. La. Okey, kita mesti buka mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Maksudnya bisyaklin muhayyid, dalam keadaan bebas. Kita tak boleh seringai. Kita tak boleh moncong. Kita mesti bersahaja buka mulut. La. Alhamdulillahi. Lillahi. Alhamdulillahi. Buka mulut bersahaja. Okey. Lillahi. Ada soalan nak tanya setakat tu? Okey, kita sambung. Alhamdulillahi. Lillahi. Di huruf lam ni kita jangan tekan. Jangan tekan lidah kita. Lillah. Kita tekan depan lidah kita ni. Kita tekan depan lidah kita ni banyak digusi, tak boleh. Menyebabkan berlakunya apa? Berlakunya tekanan yang banyak dan angin yang keluar. Kita nak lillahi. Jangan lillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Okey, delete lah. Okey, sambil-sambil tolong tap skrin dan juga tolong share live kita malam ni. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Apa tu? Hadis susunah hadis ni betul ke tak betul lah? Hadis ni kalau menyebut tentang bacaan Nabi harfan-harfan, satu huruf, satu-satu. Maksud satu-satu ni dia sempurna dari sudut makhraj, sifat dan juga harakah huruf lah. Begitu juga disebut oleh Imam Khakhani rahimahullah, fakul huruf. Baca Quran kena pisahkan huruf. Maksudnya kita selesai satu, pindah satu. Kita tak boleh gopoh dalam bacaan Al-Quranul Karim lah. Okey. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Rabbi pula. Lillahi, selesaikan huruf ha dengan lillahi. Hi, sudut bibir tarik ke bawah. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Tarik ke sudut bawah lah. Okey. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ra fathah ra. Buka mulut. Ra. Rabbi.
Okey, saya sambung sikit lagi tentang bacaan tadi, harfan-harfan. Imam Khakhani dia kata fakul huruf. Dan ada juga yang ulama menyebut, Imam Khakhani sendiri ke ataupun orang lain saya lupa. Dia kata zinul harfa, timbanglah huruf yang kita sebutlah, la tukhrijuhu an haddi wazni. Jangan terlebih, jangan terkeluar daripada had timbangan dia, sama ada kurang ataupun lebih. Fawaznu huruf al-dhikri min afdalil birri. Menimbang huruf Al-Quran, menimbang huruf Al-Quran adalah afdalil birri, kebaikan yang paling afdal. Boleh ulang semula, ulang yang mana? Ulang yang mana? Okey, jom kita sambung. Alhamdulillahi. Okey, lillah, buka mulut, jatuh lidah. Hi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Okey. Ayat pertama semalam kita bincang. Malam ni kita masuk ayat yang kedua. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kalimah Rabbi, ra fathah, ra, buka mulut, fathah kena buka mulut bersahaja. Ra, jangan ro tidak, ra juga tidak, ra, buka mulut. Okay, mana makhraj bagi huruf ra? Muka lidah kita ni, depan ni, dia duduk di gusi yang timbul, gusi yang timbul ni. Dia duduk di sini dalam keadaan yang ringan. Ra. Bila duduk ringan, di tempat yang tinggi, maka menyebabkan bila suara lalu dia akan bergetar. Ra, Rabbi. Ada satu pakej getaran. Rabbi, satu pakej getaran. Dan dia fathah buka mulut ra. Ra, ri, ru, rar. Rar. Ra. Okey. Rabbi. Cuma bila sebut Rabbi, huruf ba, bibir atas dengan bawah dia bertemu dengan sempurna. Cuma jangan tekan dua kali. Rabbil alamin, tak boleh putus macam tu. Rabbil, tak, dia Rabbi, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Okey. Rabbil alamin. Rabbi, ra, Rabbi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Selesai Rabbi, masuk ke dalam huruf ain pula. Rabbil a. Selesaikan lam tu. Okey, lam seperti mana kita baca di alhamdu tadi, kita kena letak hujung tepi lidah kita di gusi dalam keadaan ringan. Okey, selesaikan sebutan dia, barulah ambil huruf selepas dia. Macam Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. A, ain fathah, a. Rabbil alamin. Bismillah. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, rabbil a, selesai lam, ambil huruf ain. Rabbil alamin. A, dan harakannya fathah, kena buka mulut. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Okey, alamin, alamin.
Apakah boleh kita kata bahawa suara huruf nun dan mim itu menyimpang sebagaimana huruf lam dan ra inhiraf? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada ulama kata dianya huruf inhiraf. Tapi kita kena tahu bahawa huruf lam, huruf mim dan huruf nun ni dia ada laha makhrajan, dia ada dua makhraj. Satu makhraj yang primer, satu lagi makhraj yang sekunder. Primer ni maksudnya makhraj yang asas, dan satu lagi makhraj yang picisan. Ada dua makhraj. Mana huruf mim bibir atas dengan bibir bawah, am. Satu lagi di hidung. Huruf nun hujung lidah di langit, an. Satu lagi di hidung, am, an, am, an. Tak boleh kata inhiraf, tak boleh. Okey, dan kedua-dua huruf ni adalah adawat al-ghunnah, perkakas yang membentuk ghunnah. Ghunnah tidak terjadi melainkan adanya dua huruf ni lah. Okey. Okey, jom kita sambung lagi. Rabbil alamin. Al-a, al-a, a. Rabbil alamin. Jangan Rabbil alamin masuk ke hidung, tak boleh. Okey, jangan masuk ke hidung. Rabbil alamin. Okey, alamin. La min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jangan kita baca Rabbil alamin, alamin, tak boleh. Okey, pertama sekali kita kena betulkan huruf ain ni, jangan kita baca dengan Rabbil alamin dengan hamzah. Kalau baca dengan hamzah kena segera baiki. Okey, yang keduanya kita kena sebut huruf ain dengan betul. Bagaimana? Iaitu huruf yang keluar daripada halqum dan tidak masuk ke dalam hidung. Kalau kita masuk ke dalam hidung masa baca huruf ain, maka kita kena baikilah. Dan nak baiki ni agak susah. Dia kena panduan daripada guru. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Tak ada di hidung. Okey. Lepas tu, bila selesai masalah tak ada di hidung, masuk di halqum dah. Okey, kita tengok harakahnya sempurna ataupun tidak. Harakahnya apa? Fathah. Hukum pula. Rabbil alamin. A'u, wa'uridu, wa'uridu. Muncul lah. Fathah buka lah. Kasrah seringai lah. Sukun balik asal. Habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Okey. Okey, lam fathah la. Mim dhammah, mim kasrah mi. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Rabbil alamin. La, hujung tepi lidah digusi ringan. Min seringan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Selesai ayat yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, sila. Okey, kita masuk kepada ayat yang ketiga. Ayat ni sebagai ulangan daripada kelas kita yang semalam lah. Semalam kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ni Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ke-3. Okey, kita ulang ringkas-ringkas lah. Okey. Ar-Ra. Kalau kita sambung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kau sambung daripada Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam dia tu tak bunyilah sebab dia hamzatul wasli. Tapi time mula kita ar-ra, kita baca dengan tahqiq lah. Okay, kita baca dengan tahqiq. Mengaji one to one. Ahlan. Okey. Kita baca ar-ra. Alif lam pasti jumpa dengan ra. Ar-ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-ra, mulut bersahaja. Ar-ra. Letak pada makhraj ra. Muka lidah digus yang timbul. Ar-ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, tolong tak skrin tuan-tuan. Semalam kita dapat 10,000, 11,000. Hari ni baru 4,000, tak sampai separuh lagi. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra, fathah buka mulut. Dan ra ni dibaca dengan tebal. Okey, ada sikit lekuk pada tengah lidah. Ar-Ra. Ar-Rahmani. Rahmani. Rah, huruf ha. Selesaikan bunyi huruf ha. Rah. Okey, jangan Rahmani berlebihan. Jangan Rahmani, jangan. Atau Ar-Rahmani, lebih takalluf dalam bacaan tadi. Kita nak relax saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah, selesai ha. Ma, hujung lidah jatuh. Ma, nun kasrah ni. Rahmani, jangan Rahmanir Rahim. Ma, tak dia ma. Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, Ar-Rahmani kita seringai masuk ke dalam huruf ra. Nirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-ra, nirra. Ada kedua-dua takrir, tapi jangan berlebihan. Okey, tapi jangan berlebihan dalam sebutan kita. Relax sahaja. Ar-ra, nirra. Ar-Rahmanir Rahim. Berapa takrir tu tak payah kira lah. Cukup satu package getaran. Okey, cukup satu package getaran. Okey, ahlan. Yang belum follow saya boleh tekan button follow. Okey, yang belum follow boleh tekan button follow. InsyaAllah dalam TikTok saya ni kebanyakannya adalah perkongsian tentang ilmu Al-Quranul Karim. Dan saya juga sebagai guru Al-Quran sepenuh masa lah, pagi, petang, malam. Ustaz, kalau hilangkan getar boleh tak getar cuma satu kali? Satu kali bukan getar. Satu kali bukan getar. Okey, soalan-soalan ni bagus. Okey, satu kali bukan getar. Getar dia satu package, mungkin 3, 4, 5. Ar-ra, nirra. Cuma jangan tunggu, jangan Ar-Rahmanir Rahim. Itu berlebihan. Yang baca macam tu Imam Ibn Jazari kata wa akhfi takdiran idza tushaddadu. Hilangkan takrir ketika ra bertasydid. Bukan hilangkan, tapi kurangkan kekuatan takrir. Akhfi dengan makna kurangkan kekuatan takrir bila ra bertasydid. Rahim, macam mana tak nak bagi tekan sangat pada huruf ha? Soalan yang bagus ni. Ra saya tak bergetar. Tak bergetar bila letak tempat lain. Nanti kita tengok balik kejap lagi. Okey, Rahim dulu. Apakah yang menyebabkan masalah terlalu tekan pada huruf ha?
Sebab kita sendiri fokus pada huruf hak. Tak tahu kenapa. Apa ketakutan kita bila nampak hak, kita terlalu fokus. Dia macam kita jumpa nasta'in, jumpa huruf ain, terlalu fokus dengan huruf ain. Atau kita jumpa huruf lin, huruf ya, khair, kita terlalu fokus pada huruf ya, sedangkan dia perlu disebut dalam keadaan yang relax sahaja. Okey, puncanya adalah kita tak sempurna sebutan di huruf ra fathah. Ar-ra, ar-rahim, ar-rahmanir rahim. Okey, ar-rahmanir rahim, ar-rahim, ar-rahim. Kalau kita tak buka mulut di ra, jadi rahim, dia tekan pada huruf ha. Okey, ra saya tak bergetar. Okey, tengok huruf ra, muka lidah kita ni, muka lidah ni letak di gusi yang timbul ni. Gusi yang timbul mana Ni apa? Pangkal gigi ada yang timbul. Kalau kita letak lidah kita tarik ke dalam, kita rasa yang timbul. Letak dekat situ. Letak dalam keadaan yang bersahaja. Di situlah ra, ri, ru, rar, dan kita sebut. Kalau lari daripada tempat tu tak kira, nak tempat tu. Nanti bagi tahu balik dengar ataupun tidak, ada ataupun tidak getaran. Takut tertukar dengan hak bulat. Mungkinlah ada orang takut, tapi dia rumah asing-asing. Hak lain, hak lain. Rah habis. Al-ha, al-ha. Ar-rahmani. Jangan baca ar-rahmani. Baca dengan hak simpul, batal salat. Ya betul. Dia lebih baik kita, sebenarnya daripada kita tukar huruf, lebih baik kita sebut huruf yang betul dah, tapi dalam keadaan yang tak sempurna. Bacaan okey je, sah je. Tapi kalau kita talaqi, kita tahsin bacaan kita, kita tahsin al-Fatihah kita, maka kena baikilah. Okey, maka kena baiki. Ar-rah, ra, rah, ra, rah. Latih macam itulah. Ra, rah, ra saja dulu, baru ra tu masuk dengan rahman. Kita buka mulut di ra. Rahmani, rahmani, ar-rahmani. Ustaz, maksud sabdu betul kena tekan dan tahan. Salah. Kalau tak tekan, boleh tak? Sepatutnya tak tekan. Sepatutnya tak tekan. Sabdu bukannya maksud tekan dan tahan. Ini adalah doktrin yang tak betul. Sabdu adalah lambang kepada dua huruf yang sama, satu sukun, satu berbaris. Satu sukun, satu berharakat. Macam kalimah iyyaka wa iyyaka. Iya. Iya. Cuma kita tak boleh baca iyyaka, taklah. Iyyaka, iyyaka, iya. Direct. Iyyaka. Sabdu adalah dua huruf, satu sukun, satu berharakat. Cara bacanya adalah kita perlu menjelaskan kedua-dua huruf tadi. Jelaskanlah. Bukan kena tekan pun. Kalau kita tekan, contoh kalimah iyyaka, tekan dan tahan. Iyyaka. Apa yang berlaku? Pertama, kita tekan pada makhraj ya, menyebabkan ya jadi syiddah. Iyyaka, ada setengah orang dia baca iyyaka, iyya, dia keluar angin. Sebab pertemuan yang tidak sempurna, yang salah lah, keluar angin. Salah juga. Ustaz, beza sifat tawassut dengan rakhawah kadar lama ke tak? Bukan kadar lama. Cara pertemuan pada makhraj. Cara pertemuan pada makhraj. Kalau syiddah bertemu dengan sempurna. Rakhawah dia mendekat. Tawassut dia berada pada makhraj dalam keadaan yang ringan. Kalau watab, ustaz nak baca macam mana? Dia lari surah lah tu kalau kira. Kalau boleh kita fokus dalam surah Al-Fatihah. Tapi cara bacanya watab, watab.
Jangan baca watab tekan atau watab baca bunyi muyul ataupun cenderung kepada harakah, tak boleh juga. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Nirra. Nirra. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. 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 Ar-Rahmanir Rahim. Okey? Boleh? Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Ha-hi. Him. Lepas tutup mulut dalam keadaan yang bersahaja. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Okey. Ar-Rahim. Okey. Ar-Rahim. Him. Dan mim tutup mulut secara ringan lah. Okey. Cuma jangan tunggu lama. Jangan Rahim. Sebab mim tu adalah mim sukun. Dia hanya ada aslul gunnah. Dia tidak ada penyebab yang menyebabkan kita perlu dengan dua harakat. Ustaz, syiddah tak perlu tekan ya. Kalau ada yang mengaitkan maksud syiddah atau syaddah dengan erti kuat. Okey. Dia gini. Huruf adalah huruf syiddah, maksudnya huruf yang dia tahan suara ataupun pertemuan hujung lidah dengan gusi untuk huruf dal. Dia bertemu dengan sempurna, itu syiddah. Kalau syaddah, tasydid. Syiddah tu maksud dia kuat lah, betul lah. Kalau syaddah maksud dia lain. Syaddah tu maksudnya tasydid. Tasydid ni maksudnya dia melambangkan dua huruf. Okey, jadi apa yang dikatakan kuat pada syaddah itu? Wallahu alam. Tapi yang sepatutnya kita kena baca dengan dengan sempurna. Jelaskan kedua-duanya. Okey. Ada juga yang bincang, dia kata an-nabru dekat sini. Okey. Kalau kita nak aplikasikan an-nabru, dia boleh tekan, tapi tekanan bukan pada makhraj, tapi tekanan pada intonasi suara. Itulah an-nabru. An-nabru adalah intonasi. Okey, kita boleh tekan suara. Iyyaka, boleh. Cuma jangan tekan pada makhraj. Jangan baca iyyaka. Huruf ya bersifat asasnya, tengok ya, sifat dia apa? Tebal ke nipis? Bagaimana dia duduk pada makhraj? Syiddah ke dia? Tak, dia bukan syiddah, dia rakhawah. Maka dia tak bertemu, tengah lidah kita dengan langit dia tak bertemu. Iya, kalau kita tekan pada benda tak bertemu, tak jadi tekan. Dia tak kena pun, kecuali kita kena tampal gini lah. Iyyaka. Gitulah. Sorry. Maksud saya syaddah atau tasydid. Okey, Ustaz. Baik. Mantap, Ustaz. InsyaAllah. Saya share yang mana tahu sahaja. Dia banyak kita silap faham lah tentang tasydid ni. Ramai orang bila tasydid kena tekan. Saya tak tahu dia ambil daripada mana. Sepatutnya tasydid ni maksudnya dua huruf yang sama, satu sukun, satu berbaris.
Cara bacanya adalah kita perlu menjelaskan kedua-duanya. Biar dengar. Perlu didengari. Perlu didengari. Okey. Ada lagi? $9.4K. Alhamdulillah. Ahlan, Pok Lang. Pok Lang. Long time no see. Okey. Live jam berapa selalu? Selalu ni saya tak janji lah. Sekarang ni start semalam 10.30 kita live. Semalam 10.30, malam ni 10.30. Cuma tak tahu berapa hari kita nak pergi 10.30 ni. Hari tu beberapa bulan, bukan beberapa bulan, sebulan lebih kot, kita live pagi 8 pagi, 7 pagi 7 pagi sampai 8 pagi. Sekarang ni tak sempat pula pagi, kita beralih ke malam. Hari tu malam, tak sempat malam, kita alih pagi. Okay, ada lagi tentang dua ayat yang kita baca pada malam ni. Yang pentingnya, alhamdu perlu disebut dengan al-ha, dengan huruf ha. Cantik tak cantik suku kira, yang penting huruf ha. Jangan baca dengan ha, sebab dia merubah makna. Dan Rabbil Alamin perlu baca dengan ain, jangan baca Rabbil Alamin dengan hamzah. Baca dengan hamzah dia merubah makna juga. Alam maksudnya semesta alam, alam semesta lah. Kalau alam maksudnya sakit. Sakit. Kita nak baca dengan Rabbil Alamin. Kalau kita baca alhamdu dengan hak simpul, lepas tu kita baca dengan Rabbil Alamin, maksudnya apa? Segala kecelakaan lillah, kembali kepada Allah, Tuhan segala kesakitan. Huru-hara maksud dia. Kalau kita tak sengaja, solat kita batal. Kalau kita baca dalam keadaan kita tahu, batal akidah kita. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dua ayat tu kita baca tadi. Okey. Pada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim, jaga huruf ha. Cantik huruf suku kira, yang penting jadi huruf ha. Itu step pertama. Bila dah kita sebut huruf ha dah, kita kena baca dengan baik, ubah bacaan kepada yang lebih baik. Okey. Sambil-sambil lah, siapa-siapa nak dapatkan buku panduan surah Al-Fatihah ni, boleh klik link di bio. Klik link di bio. Okey, ada kita jual lah juga ya, buku surah Al-Fatihah, beserta dengan syarahan sekali, ada barcode dia. Okey, surah Al-Fatihah bersama dengan barcode dia. Ya, tak nampak di barcode kita ni. Yang atas sekali ke nombor 2, tengoklah. Nombor 3. Harga RM25 sahaja. Okey, ada buku, ada syarahan. Tuan-tuan buka buku sambil boleh dengar syarahan dia. Kalau nak buku tajwid pun ada juga dekat situ. Kalau ayat ketiga saya tak jadi lagi ustaz. Selalu kena tegur kat Rahim. Tegur dekat mana Rahim tu? Rahim. Macam tu ke? Okey, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Rahim.
alhamdulillah dah beli bagus, mudah dibawa ke mana-mana. Ia buku kecil sahaja, dalam 30 muka surat. Seolah-olah dapat buku, dalam masa sama dapat seminar surah Al-Fatihah. Oh, terima kasih 14K tap-tap skrin kita pada malam ni. Terima kasih. Okey. Ustaz Teguh bacaan rahim tu hak tekan sangat jadi macam syeddah. Rahim, betul tak? Terlalu fokus pada huruf hak. Sepatutnya Ar-Rahmanir Rahim, 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 bukan Rahim. Macam itulah. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak end live. Cuma sebelum end live, kita sebelum tidur kita baca wirid sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا انفصام وهو السميع العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فردده عند احتياجنا إليه. اللهم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وبتمم بالخير. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك كما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Selamat malam. Kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Fama kana khairan fa huwa min indillah. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana syarran wa dha'fan, yang lemah yang kurang, fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi, datangnya daripada kelemahan diri sendiri dan juga kelemahan jiwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.